Ujian ni datang kerana dua. Nombor satu, kerana nak angkat darjat. Yang kedua, kerana apa dia? Kerana nak menurunkan bala. Darjat ini Allah Ta'ala beri untuk apa dia? Menggugurkan dosa. Darjat ini untuk apa? Untuk memberi pahala. Darjat ni untuk apa dia? Untuk memberi muhasabah. Darjat ni untuk apa dia? Supaya kita tidak sombong. Darjat ni untuk apa dia? Supaya kita menjadi manusia yang semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Adapun bala, Allah Ta'ala uji menghina orang-orang yang terus melakukan maksiat dan dosa. Ya? Bila mana terus menerus melakukan maksiat, bagaimana nak tahu ni ujian ni bala ke ataupun nak mengangkat darjat? Bala bila mana kena menyebabkan manusia itu jauh daripada Allah Ta'ala. Kena COVID, jauh dengan Allah Ta'ala. Kena COVID, ya, bukan dekat, jauh dengan Allah Ta'ala. Kena ujian, makin jauh dengan Allah Ta'ala. Dia tak pulang kepada Allah Ta'ala. Adapun ujian, ya, orang mukmin, Allah Ta'ala uji menyebabkan dia semakin mulia. Bala bila kena, dia tak boleh sabar. Ujian Allah Ta'ala kena kan, orang ni makin sabar. Itu nak membezakan